Pedih kan? Macam ada orang tengah hammer kaki aku. Betul. Aku rasa macam ada orang tengah lempang aku. Kalau saya cakap kan, saya munafik sebenarnya. Macam tu lah. Allah. Padahal kalau ustaz munafik kami ni double. Sebab saya teringat zaman para sahabat tu, zaman para sahabat hidup dengan Nabi. Semua orang Islam pergi masjid solat. Semua orang Islam pergi masjid solat dengan Nabi, solat berjemaah. Yang lelaki lah. Termasuk munafik. Yang tak pergi solat jemaah ni hanya kafir sahaja. Yang bukan Islam sahaja. Yang Islam semua pergi solat kat masjid. Termasuk munafik. Pergi solat tu hari-hari belakang Nabi. Munafik. Tapi at least pergi solat berjemaah. Kita Itu lagi jauh. berapa kali kita solat berjemaah? Seminggu sekali. Kenapa boleh dia di label munafik? Oh, munafik ni banyaklah dalam Quran ceritakan. Tak silap saya ada 10 ke 11 ciri-ciri orang munafik. Rindu kepada tanah suci? Jangan lupa dapatkan wangian Raudhah dan juga kasturi dari bumi Madinah Al-Munawwarah, khas daripada di Haramain. Dalam Quran, munafik ni kan ada satu ayat Quran yang cerita munafik ni orang yang bila dia berkata, dia berdusta. Bila berjanji, dia tak tepati. Bila dia diberi satu amanah, dia akan pecah amanah macam tu. So tu antara ciri-ciri orang munafik. So orang munafik ni dia physically dia nampak seperti orang yang beriman, orang yang baik. Tapi jauh di sudut hati dia tak. Dia nak rasa diri dia baik ataupun dia ada kepentingan keduniaan, baru sebab tu dia menampakkan diri dia macam orang yang beragama, orang yang alim, orang yang warak. Tapi sebenarnya dia untuk keduniaan. Banyaklah ciri-ciri munafik ni. Itu antaranya. So zaman Nabi nak cerita orang munafik pun di masjid. Kita pedih kan? Macam ada orang tengah hammer kaki aku. Betul. Aku rasa macam ada orang tengah lempang aku. Saya baca pun lempang diri sendiri.